Lapangan terbang Paya Lebar terhias ria untuk satu sambutan bersejarah. Inilah harinya para Perdana Menteri Tanah Melayu dan Singapura kembali dari London dengan Malaysia di genggaman tangan. Selepas 140 tahun terjajah, penduduk Singapura kini diambang pintu merdeka melalui jalan percantuman dengan Melaya dan juga sebagai rakan di negara Malaysia. Jauh sebelum jadualnya, orang ramai telah pun membanjiri lapangan terbang itu. Pada malamnya, bilangan memuncak sampai 50,000 umat manusia bersedia memberi alu-aluan gairah, satu alu-aluan penuh bangga dan riang. Dengan sambutan sorak gegak gempita, Tengku Abdul Rahman dan Tuan Lee Kuan Yew keluar dari kapal terbang. Inilah ketika gembira bagi rakyat. Inilah masa kemuliaan bagi mereka. Di antara yang pertama sekali menyambut Tengku ialah anak-anaknya. Tidak syak lagi Perdana Menteri kita berasa riang setelah selamat kembali. Perundingan di London itu sungguh memakan banyak masa, rumit dan sukar. Pada satu ketika, muncul kebuntuan yang mengancamkan. Dipandang dari segi ini, persetujuan Malaysia itu sesungguhnya satu kemenangan pribadi Tengku. Kejujurannya dan kebijaksanaannya lah yang membuka jalan kemenangan. Dia kembali membawa hadiah terbesar sejak merdeka bagi Melaya. Satu kejayaan lagi dalam hidupnya. Ketua penaja negara baru itu serta rakan seperjuangannya dikalungi oleh penyokong-penyokongnya. Tengku dimahkotakan dengan songkok berayat emas, Hidup Malaysia. Dan ini disusul dengan cara asli sambutan orang Malaysia. Dalam ucapannya, Perdana Menteri Singapura Tuan Lee Kuan Yew berkata bahawa tiada siapa pun yang boleh menghalang wujudnya Malaysia, sekalipun orang Rusia yang mencubanya sungguh-sungguh di bangsa-bangsa bersatu. Malaysia disokong penuh oleh negara-negara Afro-Asia. Tuan Lee menegaskan bahawa dengan percantuman, rakyat Singapura akan sama haknya dengan lain warga negara Malaysia. Tengku berterima kasih atas sambutan mesra orang ramai itu dan katanya apabila terbentuk Malaysia nanti, ianya akan jadi satu rumah bahagia bagi kita sekalian. Bahkan bukan saja bagi angkatan sekarang, bagi keturunan kita akan datang juga. Malaysia kelihatan nyata sekarang, tapi bagaimanakah mulanya? Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman berkata, di Singapura, sepatutnya diadakan persatuan iktisad dan siasat yang lebih rapat lagi di antara persekutuan Singapura, Brunei dan wilayah-wilayah Borneo. Sambutan tiba serta-merta. Ahli-ahli mesyuarat dari ke-5 wilayah itu melapaskan kesanggupannya atas gagasan Malaysia itu. Persetujuan ini adalah satu keagungan dalam persidangan pertama Jawatan Kuasa Perunding Setiakawan Malaysia di Jesselton pada bulan Ogos tahun itu. Tujuan utama jawatan kuasa itu ialah meninjau pandangan orang ramai mengenai pembentukan Persekutuan Malaysia itu. Pada bulan Disember 1961, Jawatan Kuasa Perunding Setiakawan bersidang kedua kalinya di Kuching. Di bawah pengurusinya, Tuan Donald Stephens dari Sabah, jawatan kuasa itu meneruskan kerjanya. Wakil-wakil melaporkan kemajuan-kemajuan yang tercapai dan menerangkan gagasan Malaysia itu kepada orang ramai. Dengan cara berdalih-dalih, mereka sekalian menerima dan menyokong rancangan Malaysia itu. Sementara berjalan segala kerja, sedikit demi sedikit Malaysia tergambar sebagai satu negara muda, lagi cergas, bakal dilahirkan.
perbincangan secara terus terang menyentuh perkara-perkara mengenai perlembagaan, iktisad dan siasah negara baru itu. Dengan itu, segala kabus wasangka dapat dihapuskan dari fikiran wakil-wakil wilayah Borneo itu. Dalam negara Malaysia, Bumi Putera akan mendapat tempat khas sebagaimana orang Melayu di persekutuan sekarang. Kebebasan agama dijunjung, hak-hak kaum lain juga akan dihormati. Demokrasi mendukung suara ramai. Dalam satu rapat raksasa di Kuching, maksud tujuan Malaysia itu diterangkan. Sambutan meriah penduduk wilayah Borneo itu sungguh menggalakkan. Ahli-ahli jawatan kuasa sejakawan itu berjaya dalam tugasnya memberi penerangan. Januari 1962, Kuala Lumpur kini jadi tempat persidangan yang ketiga. Membuka persidangan, Tengku melafazkan yakinnya bahawa Malaysia akan mengatasi beberapa masalah dalam negeri-negeri yang berkenaan. Sekalian negeri di Malaysia itu akan dapat hak dan taraf yang sama, tapi Singapura pula akan menguruskan sendiri soal buruh dan pelajarannya. Di penghujungan persidangan, satu rapat umum diadakan di mana pemimpin dan ahli perwakilan menerangkan gagasan Malaysia kepada orang Melaya. Pembentukan Malaysia adalah satu pengolahan semula jadi. Antara kita banyak persamaan, sama budaya, sama keturunan, sama cara pentadbiran dan undang-undang, sama mata wang dan sama bahasa. Kuasa sejarah yang mengasing-asingkan kita kini mencantumkan kita kembali. Balik ke Singapura untuk persidangan yang akhir. Di ketiga-tiga persidangan dahulu, jawatan kuasa itu telah pun melenyapkan segala syak dan waham. Persetujuan telah pun tercapai atas beberapa perkara mengenai percantuman. Tetapi ada lagi beberapa masalah yang perlu diatasi. Pada 3 Februari 1962, jawatan kuasa itu berjaya mengadakan rangka kerja untuk menubuhkan Malaysia. Kemudian, menandatangani memorandum 44 perkara itu. Di dalamnya, termaktublah jaminan-jaminan hak yang dikendaki oleh wilayah Borneo. Sejarah akan mengabadikan jasa cemerlang orang-orang ini yang telah memberi rakyat satu harapan besar negara baru yang luas. Kini, atas penduduk Borneo lah mengambil keputusan. Suruhanjaya Kabul yang memulakan kerjanya dalam bulan Februari 1962 menarik minat ke 55 wilayah. Maksud tugasnya ialah untuk menentukan pendapat orang-orang Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia itu dan membuat syur-syur yang sewajarnya. Suruhanjaya itu adalah hasil perundingan di antara Perdana Menteri British dan Melaya dalam bulan November 1961 yang bersetuju akan tertubuhnya Malaysia. Diketuai oleh Lord Kabul, bekas Governor Bank England. Suruhanjaya itu mengandungi Sir Anthony Abell dan Sir David Waterston, dilantik oleh kerajaan British. Dan Datuk Wong Pao Ni dan Encik Muhammad Ghazali bin Syafi'i lantikkan kerajaan persekutuan. Kerelaan orang ramai tampil memberi pandangannya adalah satu-satunya sungguh memuaskan. Sebagai menyambut Suruhanjaya itu, lebih 4,000 orang datang menyuarakan pendapatnya, selain daripada lebih 2,200 surat yang diterima. Dalam perjalanannya di solok rantau wilayah Borneo, Suruhanjaya itu telah bertemu wakil pertubuhan dan orang perseorangan di 35 buah pusat pertemuan, 20 di Sarawak dan 15 di Sabah. Pendapat-pendapat Suruhanjaya itu sungguh membuka mata. Mereka dapati sebahagian besar penduduk bukan saja mahukan Malaysia, bahkan mahunya segera. Yang menentang rancangan itu kesemuanya orang perantau. Bilangannya kurang 20% dari jumlah penduduk. Babak seterusnya kini beralih ke London. Persidangan penting mengenai Malaysia
diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Asas perbincangan ialah laporan Suruhanjaya Kabul. Selepas sekian berunding, Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu. Agung dalam persetujuan itu ialah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan. Berjaya saja dalam tugasnya, Perdana Menteri kita pun disambut sebagai kesatria sekembalinya ke ibu kota persekutuan. Sekalipun hujan, seramai 40,000 umat manusia dari seluruh persekutuan berhimpun di sini mengalu-alukan bapa Malaysia dengan penuh gembira. Dengan senyum bahagia, Tengku pun disambut dengan mesranya oleh Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri. Bersama-sama Tengku, Tuan Lee Kuan Yew. Selepas upacara alu-aluan, Tengku pun bertemu dengan pembesar-pembesar negeri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Disusul oleh ahli-ahli jemaah menteri dan ketua-ketua perwakilan asing. Tengku mengucapkan kata-kata khas kepada wakil dari Sarawak. Kalung besar bagi Tengku, tapi Tengku mahu penghormatan dijunjung sama dengan Tuan Lee Kuan Yew. Sekarang, kedua-dua pembesar itu menemui panitia sambutan parti perikatan dari pegawai-pegawai UMNO, MCA dan MIC. Sambil menyambut sorak-sorai orang ramai, Perdana Menteri kita memeriksa barisan kehormatan dari pemuda perikatan. Dalam ucapannya, antara lain Tengku berkata, pendek kata, jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, yang akan mengambil tempatnya dengan megah di bangsa-bangsa bersatu. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, biarkan hijau, kuning, putih, hitam, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Saya minta rakan saya, Encik Lee Kuan Yew, bagi sepatah doa cakapan kepada tuan-tuan. Itulah tuan-tuan ingat nak dengar sebenarnya.
Tuan Lee Kuan Yew menerangkan peranan Singapura berkata, tapi biarlah saya cakap, sudah 100 lebih tahun Singapura menjadi satu pusat perniagaan dalam Asia Tenggara. Dan 1.600.000 lebih orang di Singapura adalah kebolehan, keusahaan yang boleh menolong negeri kita menjadi satu negeri yang lebih bahagia. Itulah maksud Persekutuan Malaysia. Bukanlah sebagai Radio Moskow cakap ini apa penjajahan yang baru. Kalau bukan kaki tangannya kuasai negeri, dia kata itu penjajahan baru. Tapi kalau kaki tangannya sendiri, dia kata itu bagus, itu kemerdekaan yang bebas, dia kata. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sambut cogan kata atau salam perjuangan kita hampir tahun 63, 31 hari bulan Ogos, iaitu Merdeka Malaysia. Bersemangat sikit tuan-tuan. Kalau lemah begini tak dapat Merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia. Terima kasih tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa selamat itu, maka tamatlah upacara menyambut selamat kembalinya Tengku. Jalilil ataya azimil ihsan. Sekarang, rombongan berangkat ke ibu kota. Tengku diiringi oleh Tuan Lee Kuan Yew serta rakan-rakannya Tun Abdul Razak dan Encik Tan Siu Sin berkereta di hadapan melalui orang ramai yang berderet beramai-ramai menyambutnya. Kita berserta dengan rakyat di mana jua mengalu-ngalukan kesatria kita, Tengku Abdul Rahman. Kita akui dengan sombong dan megah akan kejayaannya yang cemerlang. Allah lanjutkanlah usianya memandu untung nasib negara baru kita. Merdeka Malaysia!